Setiap tempat kerja pasti ada cerita. Cerita yang kita nampak dan cerita yang kita tidak pernah tahu. Kak. Kak, malas gila nak datang kerja ini. Sama lah kita. Nak kena menghadap Cik Amy lagi. Tahu tak apa ni. Pukul berapa ni? Mana ada masuk ni? Dah 9.30 dah. Kan? Kau apa dia nak masuk? Kita cepat menilai tanpa tahu keseluruhan cerita. Sedangkan ada yang diam-diam berjuang. Tak sekarang ni saya nak tahu kenapa si Ivan ni asyik ponteng je ni. Dia cakap dengan saya tadi dia ada hal. Ada yang melindungi walaupun tidak dihargai. Saya tak kira semua benda kena beres hari ni juga. Okey, tak apa. Kalau macam tu, saya akan cover semua kerja dia. Ya, terpaksa. Dah kenapa pula you nak cover kerja Sebab ni? hari ni kan dia tak datang. Kita nak buat macam mana? Lisa, NVX SP ni kena clearkan cepat. Encik Amy ni. Kerja saya yang lepas tu pun tak settle lagi. Dah ada kerja ni nak cepat. Saya ni ada limit dia tahu. Cik Amy cakap senang lah. Semua kita orang kena buat. Tak apalah. Cik Amy buat semua benda ni. Buat sendiri. Buat. Buat. Teguran disalah tafsir sebagai tekanan. Why the numbers are all like that? Very poor performance. And then every day late. Suka-suka MIA. Cannot achieve our target. Rugilah. Really fafeng. Dan akhirnya, kebenaran mula terbuka. Cik Amy. Cik Amy okey ke? Dah dengar tadi kan? Nak tanya lagi kenapa? Kita ni kan dulu satu tim tau. Sekarang kita ni macam nak cari pasar dengan each other. Kenapa Kesuka hati korang lah. Hari pekerja bukan sekadar tentang kerja, tapi tentang menghargai, memahami, dan saling menyokong. Kadang-kadang, yang paling banyak berkorban adalah yang paling kurang bercerita.